Kau tengok bacaan pelik Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Sudah kerja dah lah. Padahal imam itu alim dah. Tapi orang tak mengaji, jadi fitnah. Esok pernah dah kopi tu imam hasil bahan ketung malang. Buatnya alaihimu lah dah. Jadi fitnah pada orang ramai. Bukan benda sah dan tak sah di satu tempat. Jadi benda ni tak boleh, dia kata. Okey. Tapi pendapat sebahagian ulama yang lain, dia kata boleh, dengan syarat dia ikut tu bukan kerana dia hukum campur-campur pandangan-pandangan mazhab dalam amalan seharian. Okey. Yang pertama nak khabar orang Kuala Mekah, apa sebab dipanggil mazhab itu dulu? Kenapa zaman Nabi tidak ada mazhab? Kerana segala hal hukum, sama ada hal agamanya, hal keduniaan seperti ibadat dan sebagainya, atau hal-hal akhirat, semua Nabi yang tentukan. Okey, bila Nabi sudah wafat, maka bila terjadi satu-satu kes, maka jika sudah ada Nabi sudah mempetuakan, orang pakarlah satu, orang ikutlah. Tapi kalau belum lagi penjelasan ada dalam hadis, sahabat akan beri pandangan. Bila sahabat beri pandangan, kadang-kadang sahabat pandangan itu berlaku perbezaan. Maka sebenarnya mazhab ini terjadi bermula pada zaman sahabat. Sebab tu kalau kita mengaji fiqh betul lah, kita mengaji kitab-kitab besar, kita akan jumpa mazhab Abu Hurairah, mazhab Ibnu Mas'ud, mazhab Sayyidina Utsman, mazhab Aisyah, mazhab Abu Bakar, mazhab Umar, mazhab Abdullah bin Umar. Kerana mereka inilah fuqaha-fuqaha zaman sahabat yang berikan fatwa. Fatwa mereka itu kadang-kadang sama, kadang-kadang berbeza. Jadi perbezaan tu orang panggil mazhab. Sampai pada zaman yang mazhab 4, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali, maka itulah yang terkenal sampai ke kita, yang kita tahu mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Maknanya jika pandangan itu berbeza dipanggil mazhab. Okey, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki. Contoh, mana yang paling afdal? Letak tangan lepas takbir atas dada ke, atas bawah pusat ke, atau bawah daripada pusat? Mazhab Hanafi mengatakan hadis bawah pada pusat itu lebih kuat, maka mereka fatwa gini, mazhab Hanafi. Mazhab Maliki, satu kaul mazhab Maliki sama dengan mazhab Syafi'i, di atas pusat. Mazhab Hambali di atas dada, hadisnya lebih kuat, rijalnya lebih sahih. Faham lagi? Itu jadi mazhab. Kalau yang ada nas, tak ada mazhab. Contoh, Allah kata faqta'u aydiyahuma, pencuri laki-laki, perempuan, sabit salah mereka itu di mahkamah, hendaklah kamu potong tangan. Jadi tidak ada mazhab dalam bab potong tangan pencuri. Tidak ada mazhab Syafi'i kata potong tangan, potong telinga, potong hidung. Tak. Semua sepakat potong tangan. Kerana dalam Quran jelas faqta'u aydi, potong tangan. Tetapi kat mana nak potong? Tangan itu sini siapa bau. Maka terjadilah pandangan yang berbeza. Ada pendapat mengatakan potong sekalian hujung kelopak tangan sampai tak ada jari saja. Ada mengatakan pergelangan tangan, ini jumhur. Ada mengatakan siku, ada yang mengatakan paras bahu. Ini yang panggil mazhab. Okey? Mana-mana mau nak ikut, mereka adalah mujtahid. Okey, kita pula pok ni tanya, kita nak buat ibadat, nak capur. Boleh. Dua syarat. Yang pertama memang kita alim, kita tahu. Yang kedua kerana bukan untuk bermudah-mudah, tapi darurah. Okey, macam keperluan sembahyang ikut mazhab Syafi'i, tapi keperluan nak taklid pandangan yang tidak membatalkan kerana sentuh dalam bab tawaf, kerana sentuh ramai perempuan muslimat yang tersentuh sama tawaf, itu dibolehkan. Yang haram ialah kita tatabu' rukhas, nak ikut banyak tapi nak cari mudah saja. Jadi seolah dikira bergurau, bersenda-senda dengan agama. Tak boleh. Cuma syarat pertama tu ramai orang tak lepas, iaitu alim 4 mazhab. Siapa sini kalau Mekah alim 4 mazhab? Cakap tangan, aku nak selfie dengan dia. Musalli selegak tabak kita. Muafiq masbuk pun huru-hara gitu. Air mustakmal dak jual harga hari gitu. Pekah zakat pun huru-hara lah gitu. Haid perempuan apa, bab mutahayyirah, bab mumayyizah, bab darah-darah perempuan pun huru-hara dah gitu. Tiba-tiba
ngaku alim 4 mazhab. Tak boleh. Kalau dia alim sungguh boleh. Sama macam bacaan semayang. Tu imam dia alim 21 qiraah. 7 imam mutawatir, 14 rawi. Semua dia boleh. Dia boleh baca. Insya-Allah dia boleh baca. Tapi jangan dalam satu Fatihah. Dilarang ulang. Faham? Baca dalam Fatihah, baca waras, baca hafaz, surah baca waras. Dibolehkan. Dia nak nanti rakaat kedua Fatihah dia baca Qombul atau surah dia baca Duri. Nanti semayang Isya pula Fatihah dia baca Qulun, dan ni yang surah baca Ibnu Katsir. Jadi boleh ya. Cuma jaga daripada fitnah. Orang tengok bacaan pelik Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Sudah kerja dah lah. Padahal imam itu alim dah. Tapi orang tak mengaji jadi fitnah. Esok pernah dah kopi tu imam rasa bahan ketung malang. Puana alaihimu lah dah. Jadi fitnah pada orang ramai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana pendapat Ustaz kalau mereka yang mengikut mazhab yang berbeza-beza di dalam amalan harian? Yang ni tuan-tuan, ini soalan bagus. Yang ni dinamakan di dalam istilah usul fiqh dipanggil sebagai talfiq. Talfiq bainal mazahib. Talfiq ni maksudnya kita bertaklid dengan mazhab yang berbeza-beza dalam satu masalah. Cuma ulama berbeza pendapatlah tentang hukumnya. Ulama berbeza pendapat tentang hukum orang yang dalam satu masalah ikut mazhab ni, lepas tu ikut mazhab ni, ikut mazhab ni. Sebahagian ulama tidak membenarkan. Kenapa? Sebab dia kata mana boleh tukar-tukar. Sebab kalau dia tukar-tukar, mazhab ni kan lain-lain. Ada yang kata buat benda ni sah, ada yang kata tak sah. Lepas tu dia buat benda lain pula. Yang tu sah, yang ni tak sah. Lama-lama dia menggabungkan benda sah dan tak sah di satu tempat. Jadi benda ni tak boleh, dia kata. Okey. Tapi pendapat sebahagian ulama yang lain dia kata boleh. Dengan syarat dia ikut tu bukan kerana dia mementingkan hawa nafsu dia. Sebaliknya dia tukar-tukar tu sebab bukan tukar, maksudnya dia ikut mazhab yang berbeza-beza tu sebab dia faham dalil tu. Kerana menurut mereka di zaman awal sebelum kemunculan mazhab-mazhab, sebelum adanya mazhab 4 ni dah ada dah orang Islam. Jadi macam mana orang zaman dulu sebelum ada mazhab ni? Dah tentulah mereka mengikut guru-guru mereka. Jadi orang awam ni bila ditanya guru dia dan guru dijawab dan dia percaya dan dia yakin, maka tidak ada masalah. Jadi saya cenderunglah pada pendapat ni, iaitu kalau dia tu ikut mazhab sekian-sekian kerana memang dia faham dan dia percaya inilah yang saya percaya, inilah yang betul, bukan kerana hawa nafsu, maka tidak ada masalah. Maka tidak ada masalah. Yang menjadi masalah ni kalau dia tatabbu' rukhas. Tatabbu' rukhas ni, saya buat ini senang ni. Saya buat ini senang ni. Yang tu tak boleh lah. Yang tu tak boleh. Yang tu dikira sebagai orang yang beragama dalam keadaan mengikut hawa nafsu. Dengan hawa nafsu tak boleh. Wallahu a'lam.